ada partition kan. Contoh macam, okay, satu jari ni, dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Hai guys, Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah pun masuk ke bulan Ramadan. Okey, seperti yang kita tahu, Ramadan ni bulan yang penuh keberkatan. Lepas tu bulan yang mana kita berpuasa penuh, betul tak? Tapi kalau kita perasan, kita kerap abaikan ibadah-ibadah yang ekstra. Contohnya, solat sunat, baca Quran, jaga percakapan, jaga emosi. Yelah, penat sekolah lagi, kena buat assignment lagi, lepas tu puasa lagi kan? Kalau korang nak tahu, bulan puasa ni dia bukan sekadar puasa perut je tau. Tapi bulan ni lah sebenarnya peluang besar untuk kita belajar jadi lebih baik. Mungkin tahun lepas ataupun 2 tahun lepas kita banyak benda yang kita tak berjaya nak buat. Contohnya solat tak cukup, Quran pun dah berhabuk. Lepas tu hati kalau jenis yang tak penyabar memang akan keluarlah kata-kata yang tak elok tu. Tapi kalau kita tengok, kita masih lagi hidup sampai sekarang, betul tak? Maksudnya tu tandanya Allah masih lagi bagi peluang dekat kita untuk mula balik dari kosong. Tapi tak bermakna kita boleh ambil ringan je peluang tu. Okey, Ramadan ni dia macam reset button tau. Kita tak perlu pun nak jadi perfect dalam satu hari. Tapi kita boleh ikut kemampuan kita, start dengan benda yang simple dan gunakan langkah sikit demi sikit tapi konsisten buat setiap hari. Okey, contohnya, mungkin kita ni jenis yang struggle nak bangun sahur kan? Ataupun mungkin kita rasa macam berat nak solat subuh. So, kita boleh guna pelbagai cara untuk niat dalam hati untuk bangun awal. Contoh macam kalau saya akan tepuk bantal saya dan saya akan niat dalam hati atau cakap dengan nada yang perlahan. Ya Allah, esok aku nak bangun awal untuk sahur dan solat subuh awal. Boleh juga nak set alarm bangun pukul 4.30 pagi. Tapi yang penting niat tu kena ada. Ingat guys, Allah tak tengok siapa yang paling banyak buat ibadah. Tapi Allah tengok siapa yang paling bersungguh-sungguh untuk mencuba. Okey, Ramadan Reset ni dia bukan journey untuk kita seorang je tau. Orang lain pun boleh lalui sama-sama dengan kita juga. Sepanjang Ramadan, kita boleh cuba challenge yang kecil-kecil je. Contohnya macam cuba tahan perasaan marah, perasaan emosi dalam diri kita. Cuba tahan tak buka media sosial atau cuba berzikir dalam hati. Boleh guna jari. Contoh macam saya lah, ayah saya dulu. Dia pernah ajar saya tau. Kan kita punya jari ni kalau kita perasan ada partition kan. Contoh macam, okay, satu jari ni, dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Okay, contoh kita nak zikir apa hari ni. Kita nak zikir Subhanallah. So, Subhanallah, 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 Subhanallah. So, dapat dah. Dalam satu jari ni, kita dapat berzikir dekat Allah selama 4 kali. Dapat kan? Tak apa, tak perlu perfect pun. Yang penting ada progress. So, guys, dah ada ke rasa semangat tu? Okey, jom kita reset sama-sama. Itu sahaja daripada saya. Nantikan episod seterusnya, okey? Bye. Assalamualaikum.